السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Aidiladha. Hari ini hari Khamis 28 Mei 2026. InsyaAllah hari ini Anu akan sambung sesi rehab lagi di Rehab Asset Racing di Gelang Patah. InsyaAllah ini akan step seterusnya cek BP. Assalamualaikum. Ini Puan Nabila. Bukan. Salah. Mimi Lana. Mimi Lana. Ni mau ah. Cik ya aku. Dari Berapa kadar untuk hari ni? Berapa kadar? Cuti tak cuti? malam je. Oh, semalam cuti tak? Cuti sehari je. Okey. 1, 2, 2, 3, 5. Alright. Semua normal ya. Terima kasih. Okay, kita ke sesi OT sebentar lagi. Okay, kita tinggal satu untuk program OT. Occupational terapi kerja. Hari ni kita akan tengok siapa tenaga kita, jurus kita untuk program OT pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa Injak pilihan ni? Cik Hakim juga? Bulan tak. Tak pasti. Saya pun lagi fikir juga. Tak fikir. Mana confirmation? Combination tu je tengah check dulu dengan Belakang. dengan Haikal kali ni. Cik Haikal. Cik Haikal belakang. Hujung. Ha. Bersama Cikgu Haikal. So kita tak payah beli apa-apa lah. Kita tak payah tolong. Okey, untuk hari ini bersama Cikgu Haikal untuk proses OT. Kita kena pusing untuk ni sampai ni ke atas semua Ke atas. Temukan pertahanan jari. Ini وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج. kali ni kita belajar meramas. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Cucuk buka Buka.
macam itu. Okey. Lepas tu genggam balik. Bagi dia cantum balik. Dia ambil bahagian belakang dia. Okey. Ambil yang ni pula. Cucuk. Buka. Kali ketiga tadi ni. Kali ketiga dah kan? Tu baru sekali ni. Baru sekali. Baru sekali. Okey. Okey. Ni dah buat lepas semua pindah. Tu. Rabbim müptelayız işimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. Alhamdulillah. Selesai OT, kita ke PT. Kita tengok siapa tenaga jurulatih kita hari ni. Siapa nama? Kita nak apa nama? 10.30. Siti Amirah Nusyairah. وآمن مأمون حامد محمود شاهد مشهود ناصر منصور الجمال بك الفاضل وقد عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على دوار زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تنامت في السنة وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. سهرني ليالي وانت على بالي عمري ما نسيتك انا ما صدقت لقيتك وبتسأل لو حبيتك وانا شايف فيك شايفني جايلك دايب وجايب لك قلبي وجايب روحي وناس الحبايب وبعمري شريك حياة الروح. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. يا حافظ احفظني يا حافظ احفظني سيحمي السنتري معهد الرفاعي.
Lepas dalam 2 minit depan, kita cuba lagi. Kasih lagi ya. Dari mana? Dan apa punya ya. Oh, dah macam. Sekejap. Tak tinggi lah. Sikit kan? Okey. Satu, dua, tiga. Pasti ada biasa. Boleh. Jadi dia boleh dapat isteri Malaysia ke? Apa? Isteri Malaysia. Bukan, ada masak. Nama itu tempat apa? Malaysian Association Health Science. Bukan isteri Malaysia. Kan? Masak. Cik pasal ada juga. Pasal Malaysia. Malaysian Allied Health Science Academy. Dekat. Ya, area dekat Putih. Sambung. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. Alhamdulillah. Untuk hari ni selesai 3 sesi. Sesi OT. Buat putar tangan dengan barang-barang. Lepas tu PT. Buat exercise keseimbangan. Cikgu Haikal. Cikgu Tim Syairah. Tindak. Tu orang ni. Cikgu Fit. Satu Alhamdulillah. Tu minggu depan punya appointment. Buat masa pun hingga 14.6 saja. Dan mungkin ada rayuan daripada pihak IST ni kepada pihak Pakaiso untuk lanjutkan punya terapi. Alhamdulillah. Sebenarnya berjalan lancar. Cuma untuk kaki ni agak ada kebaikan lah. Tangan agak dia agak lambat lah. Okay. Macam biasa. Untuk airline. Untuk proses jual beli rumah. Untuk siapa yang ada nak perlukan tunai, ada rumah, ada hutang tapi nak ada tunai, nak perlukan tunai, boleh segera hubungi Ana. InsyaAllah Ana boleh bantu untuk tuan InsyaAllah. Okay, jumpa sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. وأحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما طيرنا